cantik. Berapa ni harga dia? Aduh, harga Amboi, ramai betul yang request cepat-cepat untuk buat part tu. Okey, hari ni I share dekat korang lagi. Inilah yang viral dekat TikTok itu. OMG, apa ni? Banyaknya. Baju-baju dia. Ni bukan butik pengantin korang. Ramai ingat ni butik pengantin. Sebenarnya ni baju wedding Syida. You kahwin berapa kali ni? Kita kahwin sekali je lah. Tapi ada 6 majlis. 6 majlis. 6 baju lah. Ya, 6 baju. Aduh, harga tak naklah mention. Rahsia lah, rahsia. Rahsia. So korang tengok je lah. Ini daripada Rizman Ruzaini. Wedding of the year tau. I ingat lagi. Ya ke? Mahal yang mana ni Syida? Yang paling mahal Okay, bagi Syida rasa is this one kot. These two. Ni dengan ni. Ini adalah reception untuk KL dan ini pun sama. Tapi I suka yang ni. Very classy. Okay, so ini adalah bilik Pia dengan Jeda. Wow, pink. Ya, very pink kan. Sebab anak sulung kita dan anak nombor 2 perempuan. So kita nak combinekan diorang duduk bilik sekali. So kita letaklah pink-pink semuanya. Senang letak semua toy, semua baju diorang dalam satu bilik sahaja. Kalau sebelum ni Farah tunjuk master bedroom, ini pula adalah bilik entertainment room. Bilik ni juga dijadikan sebagai bilik karaoke juga. Inilah master bedroom yang Farah tunjuk hari tu. Memang cukup besar and cukup luas. Syida memilih tema-tema gelap untuk nampakkan ruang dia lagi cozy. Manakala ini adalah hidden door bagi toilet mereka. Untuk toilet, pasangan ini memilih warna hitam. Walaupun begitu, ruangan toilet ni tetap nampak macam toilet hotel. Bagi Farah, Lennox Build and Design berjaya buat rumah ni nampak eksklusif. Malah setiap ruang juga nampak praktikal, especially di bawah tangga ni, Syida siap buat playroom area untuk anak-anaknya. Jadi kalau ada anak-anak kecil, rumah nampak tak bersepah sebab ada satu kawasan khas untuk mereka. Anak-anak pun confirm happy sebab ada ruangan khas untuk mereka. Nak tengok lebih detail tentang rumah ini, nantikan episod ni live dekat YouTube House Tour Malaysia. Kepada Syida dan Syafiq, terima kasih kerana sudi tour bersama House Tour Malaysia.